Serta selamat pagi. Hari ini 11 Julai 2026. Saya sekarang ni on the way nak pergi ke BHP Gombak. Nak RV dekat situ bersama-sama dengan sahabat-sahabat Yamaha Tracer Community Malaysia atau singkatan YTCM. Kita orang ada ride ke peletahan Taman Negara. Semoga perjalanan kami selamat sampai dan balik dan tidak ada apa-apa masalah yang akan berlaku. Sebelum tu nak minta sahabat-sahabat yang belum subscribe channel ini, minta tolong subscribe, like serta share. Pada sahabat-sahabat yang telah subscribe, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas. Okey, saya sudah sampai dekat BHP Gombak. Selepas ni ada taklimat serta bacaan doa dari pihak admin. Assalamualaikum. Senama. Smart. Senama. Ha? Senama. 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 Smart lah kotak. Saya buat tadi. Ya. Dia comel kata. Dia ngam-ngam eh. Alah, mau. Lagi ada taklimat baca doa bang. Di Alif ada apa ni Haji Modi ada. Dia terus bagi taklimat terus baca doa sekali ya. Syah sahabat-sahabat yang dah sampai. Okey ya. Mantap. Mantap. Silaturahmi ataupun nature ride yang kali ketiga yang kita buat lah. Jadi hari ni destinasi kita ialah Kuala Tahan. Bagi mereka yang dah pernah pergi ke Kuala Tahan, laluan dia biasa saja. Jadi bagi yang belum pernah pergi ke Kuala Tahan, so selamat berjalan ke Kuala Tahan lah pada hari ini. Kita akan bergerak sekejap lagi. Bermula daripada sini kita akan berhenti dekat dengan Tor Bentong. Lepas tu kita akan masuk ke Bentong untuk sarapan pagi di Lemah Toki. Separuh di Lemah Toki dan mungkin separuh lagi di belakang sebelum Lemah Toki. Kita takut nanti ramai sangat kan. Tapi selepas daripada itu mungkin lebih kurang dalam 45 minit kita sarapan pagi, kita akan bergerak kita akan terus bergerak ke Kuala Tahan melalui LPT 2. LPT 1 lah kan. LPT 1 dan kita akan exit ke Temerloh. Exit Temerloh. Selepas daripada exit Temerloh kita terus pergi ke Jerantut. Exit Temerloh keluar dan kita akan pergi ke kanan. Kalau pergi ke kiri ke Bandar Temerloh, kita akan pergi ke kanan terus ke Jerantut. Kamu akan jumpa jalan ke Jerantut tu jalan biasa, jalan satu lane lah. Macam tu. Jalan kampung, berhati-hati. Lepas tu kita akan sampai di Jerantut. Dia ada satu simpang 3. Selepas Jerantut tu ada satu simpang 3. Nampak belah kanan tu ada masjid besar. Depan tu ada satu simpang 3 dan kita pergi ke kanan. Kita isi minyak tu. Kita isi minyak kat mana? Petron Temin. Ha? Petron Temin kat Bandar Jerantut.
kena kiri, kena Kiri. kena kiri dulu kan. Okey, selepas daripada Jelantung kita akan pergi ke isi minyak dekat dengan petrol. Kita ikut arrowhead ke depan, kita akan ke kiri lah. Nanti kita akan U-turn balik kan. Dia memang petrol tu memang belah kiri. Okey lah. Kita akan berhenti di petrol dan isi minyak dan terus masuk ke Kuala Tahan. Okey. Perjalanan di antara Jerantot ke Kuala Tahan tu kona-kona sikit lah. Bagi mereka yang belum pernah masuk, hati-hati sikit. Bagi yang mereka masuk, janganlah laju sangat. Okey, santai-santai saja. Itu kita jangka sampai ke Jerantot lebih kurang dalam pukul 11.30 hingga pukul 12. Dan kita akan terus makan tengah hari. Beritahu Maki apa ni Jamil dengan ni. Okey. So kita akan makan tengah hari. Selepas daripada kita makan tengah hari dekat dengan rumah rakit, kita akan diberikan kunci untuk hotel. Masuk bilik, tukar baju ke, tukar seluar ke untuk aktiviti seterusnya, iaitu menaiki bot ke tempat orang asli lah. Ada aktiviti dengan orang asli sikit. Selepas itu selesai, kita akan naik bot balik, rapid bot, dan kita akan balik ke hotel. Dan terus kita akan makan malam lah. Selepas pada makan malam, free and easy. Itu je lah aktiviti kita pada hari ini. Untuk besok kita akan buat preview untuk pada besok lah. Okay, so ride ini kita akan arrowhead dia ada 2 orang. Satu Acai duduk di hadapan, dan yang kedua Joy. lama ni. Siapa pada makan hari ni? Awi dengan Jamil. Okey, Cikgu Jaki, Jamil dan saya pun di antara tengah-tengah lah. Saya akan ada di tengah-tengah dan juga akan ada dekat belakang lah. Untuk yang berpilihan ni belakang lah. Tapi yang laju ke depan pun boleh juga. Alright, so daripada sini ke Tol Bentong free ride. Okey, kita akan jumpa dengan Tol Bentong dan kita akan masuk dekat situ. Tahu kan Lemak Toki kat mana? Di luar. Makin luar. Okey, so kita Lemak Toki masuk, kita masuk yang depan ya. Kita masuk yang depan, bukan kita masuk yang depan daripada tol tu, bukan kita masuk yang tu. Masuk yang depan. Okey. So Lemak Toki lama ke baru? Lama. Baru. Yang depan. Baru yang lama jauh sangat. Alright. So saya rasa tu saja untuk Tol Bentong kita. ada pam minyak kan? Bentong? Tol Bentong tu ada pam minyak kan? Tak ada. Belum ke? Mesti lah sekarang. Let's Kalau see. nilai full tank tu sampai tu. Mana lagi mana? Boleh nilai full tank sampai tu kan? Sini tak tak? Sini tak? Nilai sini 1 jam boleh. Boleh sampai lepas. Tapi dekat Lemak Toki tak ada minyak Arab. Kita masuk atas sikit. Shell sikit. Kan ni. Shell tu atas sikit. Atas Lemak Toki tu ada Shell. Sebelum Ada Lemak share Toki, kat depan tu atas. Sebelum Lemak Toki tu ada Petronas, masuk Petronas tu. Tapi sini sini pun ada. Ada. Oh, naik atas sikit. Okey, so kita mula ride kita dengan sedikit doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Ya kan, ya kan, nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين. اللهم انك عفو كريم. واعف عنا ووالدينا وجميع المسلمين والمؤمنين من الاحياء منك يا ارحم الراحمين. آمين. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له وانا الى ربنا لمنقلبون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Alhamdulillah kita dah sampai dekat Lemang Tok Ki 2 untuk bersarapan di sini dulu. Dekat rumah tadi dah minum. Okey. Terbaik apa? Breakfast dulu. Breakfast dulu. Ayam bakar. Ayam bakar. Boleh ke? Okey. Okey. Jarang tak okey Joy. Alamak. Joy memang macam orang muda sepanjang masa. Hati muda. Badan memang budak 25 tahun punya badan. Okey ya. Okey, belum order lagi weh. Oh. Saya pernah order kopi lah. Nak belajar macam Zal lah. Kosong tak? Macam mana boleh dia. Itu lah. Kurangkan makan. Kurangkan makan. Banyakkan bekerja. Banyakkan kerja. Banyakkan senyuman. Banyakkan senyuman. Oh ya. Kena ambil sebab keluar. Ready? Oh, terbaik je. Sana. Order ni je. Mana ini? Sahabat. Itu bordernya. Oh, beratur ramai yang kita. Berapa biji kita? Berapa puluh biji? Ramai tau. Oh, ramai. Okey. Leh, udah balik? Udah apa?